Muslim liberal ni bergerak di mana-mana tuan-tuan. Yang kita takut Muslim liberal ini dia boleh, kita tak kenal. Kalau letak nama itu, letak nama ini, macam-macam. Cerita letak nama ni semua orang boleh kata, oh macam orang jual ubat lah. Ana pun bawa juga koleksi untuk minda anak-anak kita. Tapi kempen tu lah, kempen nak bagi tahu benda ni elok. Macam satu kes kalau kita tengok, satu orang jual ubat, dia jual ubat tentang ubat. Ini segala ubat boleh, segala ubat penyakit boleh. InsyaAllah pakcik tu datang, sakit apa? Darah tinggi. Pakcik berapa hari dah sakit dia? Allah Ustaz, sudah 3 tahun dah Ustaz, 3 tahun, 7 tahun. 3 tahun, 2 biji dia makan. Elok makan 2 biji, elok, khalas, elok, habis semua, darah tinggi. Level balik. Dia kata bagus betul, kecoh satu kampung. Dia pun kempen lagi. Ini saya punya obat, bukan darah tinggi saja boleh hilang semua penyakit, insyaAllah. Mari. Dia pun main seorang lagi. Ya tabib, nak bertanya sedikit. Saya ni nak minta tolong. Sakit apa pula kali ni? Saya bukan sakit, tapi kerbau aku hilang ni. Kerbau hilang ni boleh cari balik ke tabib dengan ubat ni? Berapa hari dah hilang dah? Dah 3 hari. 3 biji makan. 3 biji makan. Syarat 1,5 biji. Waktu nak turun mencari, setengah jam lepas mencari tak jumpa, setengah jam lepas tu makan 1,5 biji lagi. Dia pun taat, wa qalu sami'na wa ata'na. Dia pun taat. Dia pun cari setengah jam tak jumpa lagi. Apa punya ubat tak jumpa punya. Oh, setengah jam. Tabib kata makan lagi sikit, 1,5 ubat lagi makan. Dia makan sakit perut. Bila sakit perut mula mencari pelukar. Mana semak samun kan? Nak melepas, dia pun pergi. Baru dan nak lepas je tuan-tuan, baru tengah relax nak termenung. Dekat depan dia punya pelukar. Tengok, kerbau aku kat sini punya. Makna kata tuan-tuan barang Allah. Kecoh pula. Ubat ni bukan kata sakit darah tinggi, kerbau hilang pun jumpa. Orang punya seronok mana tabib yang boleh buat ni. Hebat tu hebat. Dia kempen lagi, pergi ke Kelantan, pergi Terengganu, pergi ke Kedah, pergi ke Johor. Dia kempen katakan ubat dia tu. Sampai satu ketika datang satu pakcik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa cerita pakcik? Dia dah dengar ubatnya boleh, ubat orang ni bagus ubatnya. Ni pakcik nak tanya masalah sikit. Apa masalah pakcik? Sakit apa? Ni pakcik bukan sakit. Habis apa masalah? Ni isteri pakcik tak balik-balik. Isteri hilang. Dia kata, isteri hilang? Berapa hari hilang pakcik? 2 minggu dah. 2 minggu, 5 biji. 5 biji. Buat macam mana dia makan ni tabib? Syarat makan sekaligus 5 biji telah terus. Dia pun waqalu sami'na wa ata'na, balik-balik rumah demi supaya isteri aku balik-balik 5 biji sekali telan. Sekali telan cakap engkau, mata putih dia naik ke atas, mata hitam dah hilang entah mana. Dah macam orang koma. Orang kecoh lah satu kampung dia kata. Ya Allah, pakcik tu nak mati dah, nak mati. Sekali dengar dia isteri dia yang lari ke rumah. Balik isteri dia. Balik ke pakcik tu. Dia kata betul ke suami aku nak mampus ni, dah mati juga. Dia kata orang kampung kata nak mati tu yang aku balik tu. Dia balik alhamdulillah. Kecoh pula. Ubat ni bukan kata darah tinggi je elok, kerbau hilang pun dapat, isteri lari pun datang balik. Masya-Allah tuan-tuan. Apa nama ubat ni tuan-tuan? Apa nama ubat ni tuan-tuan? Itulah Islam Hadari tuan-tuan. Ubat ni memang bagus yang kita kata. Ya, kita kempen bagus-bagus lah. Sebenarnya Islam Hadari ni satu juzuk daripada Islam. Kita tak boleh tolak. Jangan ada orang kata apa Islam Hadari. Islam Hadari itu sebahagian daripada juzuk-juzuk dalam Islam. Tapi apa perjuangkan satu juzuk? Kenapa tak perjuangkan ya ayyuhallazina amanu khulu fi silmi kafah? Kan bagus. Berjuang sekali semua. Pertamalah Hadari itu saja dalam tamadun saja baju, semua nak maju. Itu saya jadi istilah bahaya tuan-tuan. Kita tak mengajar Arab ni, saya pun bukan pakar bahasa Arab. Tapi sikit banyak kita tahu. Tengok contoh. Islam Hadari sebenarnya ulama-ulama tak pernah sebut Islam Hadari. Ulama-ulama hanya menyebut hadarah Islamiyah. Itu perkataan sebenarnya. Sama-sama hadarah Islamiyah. Islam Hadari nampak lain bunyi tuan. Dia dua perkataan, senang je bahasa Arabnya. Yang betulnya hadarah Islamiyah. Islam Hadari dari segi perkataan tak apa nak betul dia. Dia macam perkataan ni lah. Beruk si mamat dengan si mamat beruk. Mana betul? Kalau
hadarah Islamiah maknanya apa? Beruk si Mamat. Betul lah, Mamat memang membela seekor beruk. Pasal dia nak suruh beruk tu naik panjat pokok kelapa. Betul lah tu. Ada Mamat memang terkenal kerana di kampung tu dia hanya seorang je membela beruk. Jadi, Mamat, beruk ke mana? Tu beruk si Mamat tu. Dia kata, An nampak beruk tu tengah main dalam rumah Mamat. Tapi cuba kalau dia kata, si Mamat beruk mana? Tak marah si Mamat. Itu istilahnya kalau main beruk ya. Kena letak je dalam rahimahullah. Itu satu bab tu. Dan yang kedua, kita nak menyatakan bahawa kekeliruan berlaku, ibu-ibu bapa rahimahullah, berlaku terus sehinggakan kalau kita melihat, saya nak membawa terus masuk dalam maudu kita. Yang dikatakan tadi bahawa kadang-kadang bila mufti dah nasihat, orang tak dengar. Nampak tak? Muslim liberal punya penangan. Sampai orang tak boleh nak dengar. Itu mufti je. Buat apa ada institusi mufti? Buat apa ada majlis mufti Malaysia kalau mereka menasihat kita tak boleh nak dengar? Buat apa majlis fatwa kebangsaan kalau mereka mewartakan satu fatwa tapi kita masih degil, tidak mau mengikut? Keluar kenyataan utusan Malaysia Khamis 8 Ogos 2004. Apa kata si Polan ni? Dia kata apa? Dalam kenyataan semalam, menggesa kerajaan tidak membiarkan majlis fatwa kebangsaan dan majlis mufti-mufti Malaysia membuat undang-undang sesuka hati berhubung fatwa pengharaman kuis melalui SMS dan konsert show heboh oleh Majlis Mufti-Mufti Malaysia. Ini kerana penggubalan perundangan negara tidak bersandarkan pandangan agama. Sebaliknya, diputuskan di Parlimen seperti yang ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia. Apa makna dia, tuan-tuan? The conclusion is Al-Quran mesti duduk di bawah perlembagaan. Tu pun takut nak sebut. Itulah hakikatnya. Kalau Quran di atas perlembagaan, sudah tentu orang bila mufti sebut je cantik. Dalilnya mana? Mufti bagi ni dia hujah dia. Mau kita wa qalu sami'na wa ata'na. Tapi hari ini wa qalu sami'na, kami wa asaina berpaling. Kerana apa? Sebab mereka sendiri mendakwa bahawa kerana penggubalan perundangan negara tidak bersandarkan pandangan agama. Ini jelas, bukan saya sebut. Sebab itu kita kena berhati-hati dengan golongan Muslim liberal. Saya tidak menuduh dan sesiapa. Fikir sendiri. Bila sampai tahap macam ni, Bapak rahimakumullah, akhirnya kita berantakan satu sama lain. Umat Islam bertembung dengan umat Islam yang lain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu ayo kita melihat apa yang berlaku di akhir zaman ini, tuan-tuan. Saya nak menceritakan bagaimana sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqa asyuh wa yakthurul haraj. Qal al-qadsim sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala rawahu Bukhari bermaksud zaman berdekatan sekali amal kebaikan menjadi kurang. Orang nak buat baik jadi kurang. Kikir berleluasa. Ya, kikir berleluasa. Kikir ni apa? Ajib bakhil menjadi lebih kedekut, tuan-tuan. Kemudian Rasul kata bertambah banyak al-haraj. Terkejut. Al-haraj ni apa dia ya Rasulullah? Kalau kata Nabi, yang dimaksudkan dengan al-haraj al-qatl, pembunuhan demi pembunuhan.